Ramai orang pada hari ini apabila nak mula simpan emas, dia takut sebab dia anggap emas sama macam saham. Emas ialah aset fizikal yang mana kita boleh pegang di tangan, dan juga emas ialah aset yang mana semakin lama akan semakin naik harganya. Manakala saham pula ialah aset kertas. Walaupun nombor dan angkanya masih sama, tetapi nilainya telah pun berbeza. Untuk emas, walaupun gramnya masih sama, tetapi nilainya semakin lama akan semakin mahal. Satu dinar seperti ini ketika 1400 tahun dahulu boleh membeli seekor kambing. Nah, pada hari ini setelah berlalunya lebih kurang 1400 tahun, satu dinar ini telah pun bernilai lebih kurang RM2,100, yang mana masih lagi mampu membeli seekor kambing. Bayangkan kalau anda ada RM1,000 pada hari ini, adakah 10 tahun lagi, 50 tahun lagi, RM1,000 itu masih lagi boleh menyimpan nilai yang sama dan boleh masih membeli barang yang sama seperti hari ini? Tak, sudah tentulah harga barang pada masa tersebut melambung tinggi, dan duit RM1,000 tersebut akan dianggap kecil sahaja. Dan emas berbeza dengan saham, walaupun harga emas turun, kita tidak akan kerugian lagi kalau kita belum lagi jual emas kita tersebut. Tetapi emas, walaupun harganya jatuh, emas tetap emas, emas tak jadi besi buruk, emas tak jadi besi keluli, emas tetap bernilai daripada kini, dulu dan juga selamanya. Jadi bezakan di antara emas dan juga saham. Jangan anggap emas seperti saham. Emas tidak sama dengan saham. Follow saya untuk lebih banyak ilmu tentang emas dan juga kewangan. Kita jumpa esok dalam next video. Salam.